Bulan ni Fiza pun takut nak jadi di sini. Fiza jenis yang tengok gambar-gambar lama Fiza masa Fiza umur 10 tahun, 11 tahun. Gambar Fiza kan, Fiza jenis macam pendiam, duduk macam mana cakap, bahu macam tu, ketut je, macam tak express, tak bebas. Dia cakap takut. Yelah, kesian. Macam mana Fiza boleh jadi macam Fiza hari ni? Kira macam bebas, lepas. Orang suka ke tak suka ke, orang setuju ke tak setuju ke. Macam mana cakap, okay, Fiza hormat pendapat orang, tapi Fiza tetap terus buat apa yang sesuai dengan Fiza, dengan kehidupan Fiza, dengan cara Fiza, dengan diri Fiza, dengan kehidupan Fiza. Orang kata Fiza hormat, tapi lepas tu Fiza tapis balik. Fiza nak buat cara mana yang sesuai dengan diri Fiza, kehidupan Fiza. Macam tu Fiza mula buat benda ni. Macam Fiza stop minta pujian, kasih sayang, ataupun validasi, pujilah aku. Dari umur Fiza ni, Fiza dia start healing, start masuk ke dalam umur Fiza 20. Fiza baru belajar self love, self care, apa tu harga diri, apa tu worth, value, apa tu. Fiza baru belajar macam sebab tu biar je orang pijak ke, orang pergunakan ke, kita biarkan je. Sebab kita rasa macam tak apalah orang pergunakan. Kita siapa? Kita kan tak ada harga diri. Itulah fikiran je sebelum ni. Sejak kecil. Tu orang pijak ke, orang bully ke, orang pergunakan ke, kita boleh je cakap no, tak nak buat. Macam kita dah banyak tolong ke apa, tapi dia keep tanya. Sebab tolong, tapi kita tolong juga, buat. Macam susah nak cakap no. Sebab kan macam tu lah rasa macam diri sendiri, sebab tak ada harga diri, tak ada worth. So kita memang dilayak pula, kita layak dilayan. Tak baik macam ni. Tu fikiran Fiza, mindset dia sebenarnya. So Fiza start umur 20, mulalah otak ni mula sedar, mula terbuka, tak tunggu validasi, approval, pujian, penghargaan daripada orang keliling Fiza, daripada mak ayah, adik-adik Fiza tak. Umur 20. Tapi Fiza buat ni dalam senyap. So